Okay, so kepada peminat daging ataupun peminat steak, korang boleh datang dekat Nusantara Pizza ni makan menu baru kita iaitu ribs and steak. Kita di Nusantara Pizza sedang membuat R&D menu baru. Menu ni kita dah buat selama 2 bulan. InsyaAllah kita akan release pada bulan 11 ni iaitu menu steak and menu ribs. Jadi korang kena datang sini ramai-ramai, rasa and give a feedback untuk kita orang. Okay, so dekat sini kita ada kita punya steak, sini kita ada kita punya fries, sini kita ada kita punya salad dan juga di sini kita ada punya coleslaw. Atau korang boleh apa-apa cadangan lagi untuk kita orang tambahkan menu tu kat atas ni, korang boleh komen kat bawah sekarang. Okay, saya memerlukan ideation lebih baik untuk korang dengan harga yang berpatutan. Jangan bang, saya beri idea. Okay. Saya nak satu pot ni penuh nasi, boleh tak bang? InsyaAllah boleh. Kita akan buat menu tu full lamb atas ni dengan harga yang berbaloi bawah daripada harga kedai-kedai lain. Harga marahan, quality 5 star hotel. Piu! Okay, so kita akan R&D banyak lagi menu yang ada dekat Nusantara Pizza ni dan kita akan keluarkan dekat korang kepada peminat-peminat daging tu. Jadi, kalau korang nak jadi orang pertama yang rasa kita punya daging ni, korang boleh komen ataupun korang boleh follow akaun TikTok kita. Okay, jadi korang kena tunggu benda ni siap dan kita akan launch pada rahsia. Tunggu part 2.